Hanya sapu sekali sehari dan badan anda akan bersih dan segar. Dengan harga satu hidangan sahaja, lepas pakai, rasa ringan seluruh badan. Semalam sapu sekali dan buang air besar 4-5 kali. Ia bukan cirit-birit. Produk ini sangat membantu menghilangkan sisa dalam usus dan ia adalah jenis yang hitam dan berbau busuk. Kaedah ini sangat mudah. Hampir semua orang tahu produk ini terutama untuk mereka yang susah perut dan sukar membuang air besar. Ia mengambil masa 2-3 hari atau 4-5 hari untuk membuang air besar sekali, atau anda perlu duduk selama setengah jam untuk keluar. Cuba produk ini. Ia membantu mengawal fungsi usus, menyuburkan dan melancarkan usus. Orang yang najis kering dan sedikit, sukar membuang air besar, usus tersumbat, tertahan najis, malah bahagian bawah perut berasa kembung dan sakit. Perut tak besar tapi rasa buncit. Berhati-hati dengan fungsi usus yang lemah, kerana ia boleh menjadi hasil daripada metabolisme yang rendah. Produk ini disyorkan oleh Kementerian Kesihatan China sebagai produk khas untuk merawat penyakit usus. Najis kering, sukar membuang air besar. Sapukan produk. Tidak hilang sepenuhnya, tidak bersih. Teruskan memohon. Najis tertahan. Teruskan memohon. Mulut kering, hilang selera makan. Teruskan menggunakan. Muka kuning, kurang tidur. Memohon adalah tindakan yang betul. Dalam seminggu,